Jadi hari ini kita akan bahas lagi satu perkataan, iaitu perkataan ke. Nak ke mana? Okey, yang ini yang sangat lazim orang Malaysia pakai, iaitu perkataannya adalah Maring. tetapi kebanyakan orang Jawa di Indonesia selalunya akan menggunakan perkataan Menyang atau mangkat. arep maring di. Arep menyang endi? Okey, Pak tak boleh ceritakan sikit macam mana boleh ada perbezaan antara maring dan juga menyang tu? Boleh, nggih. Ngeten. Sebetulnya arti maring dan menyang itu sama. Cuman wilayah atau wilayah berbeza, daerah. negeri berbeza. Negerinya berbeda. Okey, jadi terus perkataan maring itu berasal daripada mana Pak Toto? yang maring itu bahasa dari ngapak. Rika maring endi? Menyang ni perkataan yang digunakan selain daripada wilayah Ngapak. Kalau ikutkan orang-orang Jawa yang ada daripada Bagan Datuk ke Sabak Bernam, ke Kuala Selangor dan juga yang ada di Johor. Ini perkataan yang sepatutnya digunakan. Sembah Nun, kepanggih malih benjing.